Salam sejahtera ya. Selamat datang ke www.malaysiaopenhouse2u.blogspot.com dan kenali negaraku for you to see.blogspot.com. Di mana saya berada sekarang ni ialah kedai rakyat ya, ataupun kedai rakyat satu Malaysia di mana baru saja dilancarkan oleh Perdana Menteri kita ya, Datuk Seri Najib pada 22 tak silap saya hari bulan Jun hari itu ya. Apa yang kita dapati di kedai rakyat ataupun tujuan kedai rakyat ni diadakan ialah memberi apa orang kata menjual barangan keperluan harian rakyat Malaysia secara murah kalau nak bandingkan dengan pusat membeli belah ataupun kedai-kedai lain lah. Ya, di sini harganya apa yang saya dapati memang murah lah ya. Kalau kita berbelanja lebih kurang 200 sebulan ya, di sini kita boleh dapat lebih kurang dalam 120 ataupun 130. Berarti kita sudah jimat banyak ya. So itulah sebabnya tujuannya diadakan ya, ataupun dibuka ya. Di mana ia terletak ialah di stesen LRT Kelana Jaya, last station di mana kita boleh mengambilnya daripada Masjid Jamek dan terus datang ke kedai rakyat satu Malaysia di stesen LRT Kelana Jaya di tingkat bawah ya, ataupun ground floor. Saya akan cuba masuk dan mengambil foto di sebelah dalam ya, kalau diizinkanlah. Kita saksikan sedikit lagi ya. Okey, kita saksikan di sebelah luar ataupun entrance LRT Kelana Jaya. Okey, kita jumpa lagi dalam klip video yang kedua. Terima kasih kerana menonton www.kenalinegaraku4u2c.blogspot.com. Terima kasih ya. Salam sejahtera ya. Saya berada di dalam kedai rakyat satu Malaysia ya. Ini saya ambil video curi-curi lah. So kita dapat lihat barang-barang yang ada di dalam kedai rakyat satu Malaysia ya. Ini di bahagian makanan beku ya, dan juga minuman. Kita dapat lihat di sini barangan-barangan dia lah. Ya, so seperti mana yang dikatakan, kedai rakyat dapat membantu rakyat Malaysia ya, berjimat. Jadi bolehlah kita membeli barangan bulanan ya, terutama yang berkeluarga di sini ya. Kerana apa yang saya dapati ya betul, memang murah ya. Contohnya di bahagian hadapan ya, kalau tak silap saya, kalau orange biasa tu kadang kalau di botol kecil RM4.5, botol besar RM7, RM7 atau RM7.5. Tapi di sini RM5 lebih, RM6 pun dah dapat ya. Okey, kita jumpa lagi dalam klip video berikut ya. Terima kasih. Okay, kita jumpa lagi ya dalam www.kenalinegaraku4u2c.blogspot.com. Apa yang kita lihat sekarang di sini di kedai rakyat satu Malaysia ni, terdapat banyak produk PKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana ya. Dia lebih memberi tumpuan kepada produk-produk PKS ya, dan ini amat membanggakan. Dan di mana produk-produk PKS ni kalau di mall ataupun di sebelah luar ataupun hanya terdapat di mall-mall ataupun pusat membeli belah yang besar sajalah ya. So di sini kita dapat banyak produk-produk PKS ya. Okey, kita jumpa lagi sebentar lagi ya. Terima kasih. Salam sejahtera, kita jumpa lagi dalam klip video ketiga ya. Selamat datang ke www.kenalinegaraku4u2c.blogspot.com. So apa yang kita saksikan dalam klip video ketiga ni ialah sebahagian lagi barangan yang dijual di kedai rakyat satu Malaysia ya. Dan luasannya sederhana sajalah ya buat diri saya, iaitu di ground floor Kelana
Kelana Jaya LRT station ya. Beginilah rupanya ya. Dan apa yang kita lihat sekarang ni masih tidak begitu ramai lagi lah ya. Saya hanya menunjukkan barangan-barangan yang ada. Memang betul ya, memang murah sedikit ya.